Perkara wajib bila kita nak mula simpan emas dekat mana-mana syarikat. Nak tahu apa? Pastikan tengok video ini sampai habis. Like dan save juga untuk rujukan pada masa akan datang. Nak simpan emas sekarang ni ada pelbagai jenis syarikat emas yang kita boleh simpan. Ada emas digital, ada emas fizikal, ada barang perhiasan, ada juga gold bar dengan dinar. So, sebagai penyimpan emas, macam mana kita nak tahu syarikat emas yang terbaik untuk kita? Antara kriteria utama bila kita nak simpan emas untuk memilih syarikat emas yang terbaik dengan kita periksa harga per gram yang ditawarkan oleh syarikat tersebut. Sebagai contoh, kalau kita nak simpan emas sebagai simpanan jangka masa panjang, kita boleh cek harga emas 999 di syarikat emas tersebut dan kita boleh comparekan di syarikat mana yang menawarkan harga yang paling terbaik dalam semua kalangan syarikat tersebut. So, ini adalah antara kriteria yang utama bila kita nak simpan emas, iaitu kita boleh bandingkan harga per gram untuk emas tersebut. Tapi bukan hanya kita tengok kepada harga per gram semata-mata. Ada 4 lagi kriteria lain yang kita perlu cek, iaitu spread yang rendah. Yang ketiga, kita boleh dapat emas fizikal seberapa banyak yang kita boleh. Yang keempat, syarikat emas tersebut ada cawangan yang banyak. Dan yang kelima, kita boleh jual balik emas yang kita simpan tanpa ada masalah. Tuan-tuan nak simpan emas dekat mana-mana syarikat, pastikan periksa dulu harga per gram yang ditawarkan oleh syarikat tersebut supaya kita dapat harga yang terbaik di syarikat emas yang terbaik. Dan selepas kita cek harga per gram tersebut, kita boleh cek juga 4 kriteria yang lain. Nak tahu apa? Pastikan tengok video seterusnya untuk tahu lebih lanjut. Dan bagi tuan-puan yang nak mula simpan emas hari ini dengan bimbingan secara percuma sahaja, boleh klik link dekat profil saya untuk daftar akaun secara percuma dan boleh terus mulakan simpan emas hari ini dengan serendah RM100 sahaja. Sekiranya tuan-puan ada persoalan nak bertanya dahulu, boleh kontak saya di nombor ini untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun dengan lagi mudah. Akhir kata, macam biasalah, senang nak simpan emas.